Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya akan tunjukkan cara guna alat padam api yang betul. Selalu kita tengok alat padam api di mana-mana. Kedai ada, sekolah ada, ofis ada. Tapi betul ke semua orang tahu cara guna yang betul? Hari ini saya akan tunjukkan cara yang betul guna alat padam api. Siapa tahu ini alat apa? Mesti semua orang dah tahu apa tu. Sekarang saya tunjukkan cara betul. Selalu bomba tunjuk cara betul ada 4 cara. Yang pertama, P. Apa tu P? P maksud P-U-L-L. Apa tu P-U-L-L? Maksud T-A-R-I-K, tarik. Tarik apa? Kita kena tarik P-I-N, pin. Contoh, pin yang ni. Kita tarik yang pertama. Yang kedua, A-I-M. Apa tu A-I-M? Maksud target. Target apa? Contoh, saya tunjuk. Kita kena pegang target. Kita targetkan pada api. Di bawah, bukan di atas. Yang ketiga, S. Apa tu S? S maksud S-Q-U-I-Z-E. Maksud apa? Maksud dia T-E-K-A-N, tekan. Tekan apa? Contoh, saya tunjuk. Tekan di sini. Tekan. Yang keempat, S-W-I-P-E. Swat. Apa itu S-W-I-P-E? Maksud S-W-I-P-E, S-A-P-U, sapu. Sapu. Contoh, saya tunjuk. Kita swat. Okey? Itu sahaja. Terima kasih.